Orang lelaki ni, dia memang ada minat atau cita rasa yang tersendiri dalam setiap perkara. Dan kita orang lelaki pasti tahu masing-masing ada minat dan hobi masing-masing. Apatah lagi minat seorang lelaki kepada seorang perempuan. Dan anda, wahai perempuan, dikahwini oleh orang lelaki yang meminati anda. Sebenarnya pada ciri-ciri seorang perempuan tu ada tarikan, dan tarikan yang membuatkan sang suami minat. Dia ada cita rasa tertentu kepada seorang isteri yang membuatkan si suami itu memilih anda untuk berkahwin menjadi isterinya dan mencintainya. Sihir pemisah akan membuatkan anda dikenakan, wahai isteri, dan membuatkan daya tarikan yang diminati oleh seorang suami itu hilang, dan dia mula untuk mencari minatnya pada orang lain. Ini dipanggil manipulasi sihir pemisah. Ada 3 tarikan pada isteri yang menjadi sasaran kepada serangan sihir pemisah itu. Yang pertama, bau badan isteri sudah tidak menarik lagi. Bau mulutnya tiba-tiba berbau sangat busuk. Apatah lagi bau anggota badan yang lain termasuk alat sulit. Juga rupa paras dan bentuk tubuh langsung berubah yang membuatkan suami hilang minat padanya. Serta bila suami dengar suara si isteri, walaupun isteri cakap dengan lemah lembut, dia rasa seperti lunak suara isteri itu menjengkelkan, menyebabkan dia rasa benci dan dia menyampah mendengar suara you. Adakah you sedang alaminya? Perempuan ada masalah dengan suami, nak pulihkan rumah tangga, saya berpengalaman untuk bantu anda. DM saya segera untuk bantuan.